buat BE kan, I dah pakai Alora Pants daripada umur 16 tahun. So I sendiri rasalah the benefit of the Alora Pants. Okay, and then when I about to turn 18, I pergi dengar the Alora Filing. Okay, untuk anak aunty ni, dengarlah Alora Filing tu. Kalau kita faham heart to heart apa Alora Filing tu, Alora tu dia ada teknologi yang boleh membantu bukan sahaja orang sakit, orang sihat pun. Dia boleh membantu daripada baby yang baru lahir sampai orang tua. So daripada sana, I faham apa yang my mother buat dekat sini adalah dia bukan sahaja berniaga, tetapi dia berkongsi satu produk yang dapat bantu orang sihat. So dia dapat pahala. Tapi in the same time, dapat pahala, bina silaturahim, dia juga dapat income. So daripada situ, I tak lepaskan peluang, I terus buat. Okay, so bulan pertama sahaja I berkongsi, betul-betul dapat the 4-figure income. It's not gonna be easy, I do not promise easy. Tapi apa yang you belajarkan untuk apa yang you belajar semasa you fight tu will expose you to the reality of the world. Semua juga yang kita buat akan susah. Tapi kalau kita nak pilih yang nak susah tu, jangan pilih yang tak ada result. Kalau kita susah di BE, you akan dapat 4-figure income, betul, faham tak? So gunakan the product dengan sepenuh hati, and then you explore dulu. You tengok the testimoni, you tengok yang Alora boleh bantu semua orang, sampai you ada rasa okay, I pun nak bantu orang lah juga. Okay, dengan membantu orang, insyaAllah kalau macam I dulu, I niatkan the pahala tu kena reject ke tak kena reject ke, I niat je okay, pahala ni untuk my parents. Okay, lepas tu sebab keberkahan tu kan, maybe lah, tak tahu, I cakap dekat my mother, doakan I nak fight dengan ambassador 4-figure income, nak fight. So pokoknya di BE tidak susah, yang penting kita pegang tangan upline saja,